Satu perkongsian daripada seorang remaja perempuan telah mengundang perhatian netizen kerana bertindak menayang kekasihnya yang umur jauh lebih tua daripadanya. Ia sekaligus menimbulkan kerisauan ramai netizen kerana berdasarkan perkongsian daripada gadis tersebut, mereka dikatakan telah menjalinkan hubungan cinta sejak si gadis berumur 13 tahun. Dalam ruangan komen video TikTok yang kini dipercayai telah diturunkan, gadis tersebut mendakwa bahawa lelaki itu seorang yang bertanggungjawab dan tidak pernah mengambil kesempatan. Perkongsian itu kemudiannya tular di platform X dan ia sekaligus mengundang rasa bimbang netizen. Bahkan ada juga yang menganggap bahawa ia bukanlah satu perkara yang perlu diperbesarkan. Susulan perkongsian itu mendapat kritikan ramai. Lelaki yang didakwa bercinta dengan gadis berkenaan tampil mempertahankan dirinya. Katanya, dia yang merupakan seorang bapa yang memiliki 3 orang cahaya mata tiada niat buruk seperti dakwaan yang dilemparkan netizen. Bagaimanapun, netizen menyela tindakannya bercinta dengan gadis muda ditambah pula undang-undang memperuntukkan umur minimum untuk perkahwinan bagi wanita adalah tidak kurang dari 16 tahun. Pun begitu, dia menjelaskan mereka belum berkahwin lagi tetapi dia ikhlas membantu bakal pasangannya.